Cikgu, kalau dah buat rayuan, keputusannya bila keluar? Okey, bagi menjawab persoalan ni, tolong save video ini dan kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda. Dan tolong komen dekat ruangan komen mereka yang dah buat rayuan, dah dapat jawapan ke belum? So, untuk menjawab soalan ini, ramai pelajar-pelajar yang membuat rayuan bertanya soalan bila tarikh keputusan rayuan keluar. So, untuk makluman anda, untuk program-program TVET di UP_TVET, untuk intake Januari 2026, tempoh rayuan bermula pada 1 Disember sehingga 13 Januari 2026. So, sekiranya anda membuat rayuan, keputusannya akan keluar pada tempoh yang sama, iaitu 1 Disember sehingga 13 Januari. So, kepada anda, sekiranya anda memohon rayuan pada 3 Disember, kemungkinan anda akan dapat juga keputusan mungkin minggu depan ataupun sepanjang tempoh rayuan. So, kepada anda, saya mengucapkan selamat maju jaya. Sekiranya anda dah dapat tawaran, komen dekat ruangan komen supaya mereka yang tengok video ini bersemangat menantikan keputusan rayuan untuk mereka sambung belajar ke peringkat TVET.